Jadi menti Khairul Aming. Pada yang tak tahu, TikTok sekarang ni tengah ada program Creator Idol 2025 di mana ramai content creator mencuba nasib untuk mendapat didikan dan tunjuk ajar direct dari 5 nama besar yang kita panggil sebagai mentor dalam industri. Tujuannya simple, nak cari pelapis baru dalam dunia TikTok creators untuk jadi creator yang berguna. Ada jutaan manusia dekat luar sana ni sanggup buat apa je untuk dapat belajar dari creator hebat ni. In fact, kalau kau pergi sekolah ke universiti ke, majoriti anak muda sekarang ni bercita-cita nak jadi content creator. Jangankan anak muda, bapak-bapak, mak orang pun nak. Pangkat ada cucu pun ramai. Dari ramai-ramai tu, dalam 30 orang sahaja yang shortlisted untuk setiap mentor. Kemudian dalam 30 orang tu pula terbahagi kepada brand owner, live streamer, creator beg kuning dan juga influencer. Aku termasuk dalam grup kedua yang mana sesi kami ada 5 orang saja direct dengan Khairul Aming. Khairul Aming begitu committed untuk setiap menti dia sampai level dia lagi tahu pasal akaun aku dari aku sendiri. Jadi Khairul Aming study setiap akaun kami ni sampai pukul 4 pagi tau untuk dia dapatkan advice yang paling padu untuk setiap orang. Sesi semalam bermula dari 9 pagi sampailah 6 petang. Jadi memang hari yang sangat panjang, ada banyak benda yang berlaku dan banyak ilmu yang aku dapat. Aku tak sabar nak share kat korang. Pukul 9 malam ni aku akan buat live dan kalau korang nak tanya soalan, korang boleh tanya masa sesi live tu. Ilmu yang aku akan share malam ni adalah ilmu yang sangat mahal. Aku tak charge pun, tapi aku akan buka beg kuning. Aku harap korang akan support melalui beg kuning tu sebab itu adalah KPI aku. Jadi kita give and take. Tim Khairul Aming sendiri pun akan ada coding live tu nanti untuk judge aku. So aku janji live kita akan sangat bermanfaat. Kita jumpa malam ni.